Principal terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Puan Yang lagi, selaku pelengkap dan pentadbiran Sekolah Kubang Kerjaya 3, di mana kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan kerana sudi meluangkan masa kerana nak menjawab soalan kami tentang sekolah yang boleh dikatakan kluster lah kan. Jadi boleh tak Puan memperkenalkan sedikit tentang diri Puan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Adina Berisha binti Muhammadi alias Badudin dari IPT Kampung Perlis dan meja saya ialah Esro. Jadi untuk soalan pertama ialah saya ingin tanya soalan yang asas lah, apakah tugas utama atau tanggungjawab Puan sebagai PK pentadbiran di sekolah ini? Terima kasih. Terima kasih. Sebagai PKP Perhubungan Pentadbiran, saya lebih mengurus tentang kurikulum sekolah, di mana kurikulum ni kita lebih kepada panitia mata pelajaran. Untuk sekolah ni kita ada 11 panitia mata pelajaran: BM, BI, Matematik, Sains, Pendidikan Islam, Agama Arab, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Sejarah, Pendidikan Muzik, PJPK, apa lagi ya, RBT, semua sebelah lah. Untuk tahap 1 kita ada 9 mata pelajaran dan tahap 2 ada 11 mata pelajaran. Dan untuk makluman semua guru pelatih, sekolah kita ada kelas DLP, Dual Language, untuk mata pelajaran Sains dan Matematik, dan kita ada kelas Mandarin. Jadi untuk kelas Mandarin sekarang ni di tahun 1, 2 dan 3. Untuk kelas Mandarin ni kemasukannya biasanya ada ujian ataupun berlupa juga lah. Begitu juga dengan kelas DLP. Okey, dalam pengurusan kurikulum ni saya perlu membuat penetapan lah. Penetapan yang pertama sekali jadual lah. MMI, melindungi masa instruksional ni melibatkan jadual waktu untuk semua kelas dan semua guru. Selain daripada jadual waktu, guru yang tidak hadir ke sekolah, sama ada sakit, khusus, bengkel, taklimat, perlu diganti. Kenapa perlu diganti? Kalau kelas kosong, kalau tak ada cikgu ganti, istiklah murid dah, ataupun berlaku perkara yang tidak sepatutnya. Jadi mana-mana guru yang tidak hadir di sekolah, kita akan berikan jadual ganti. Okey, dan jadual ganti ni sepatutnya cikgu walaupun tidak mengajar tapi digalakkan memberi bahan pembelajaran. Okey, dalam kurikulum juga sekarang ni lebih menekankan kepada pendidikan ke arah digital. Okey, sebelum kita pergi kepada digital, saya nak sentuh tentang pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 ni, elemen-elemen dia guru terapkan kaedah dan strategi dalam PDP. Okey, sebelum masuk mengajar, guru wajib menyediakan rancangan pengajaran harian. Okey, sebelum nak buat rancangan pengajaran harian, semua guru kena merujuk di SKP. Okey, daripada SKP awal tahun, semua panitia merancang rancangan tahunan. Okey, rancangan tahunan ni untuk minggu
30 ke 38 minggu. Kita ada 42 minggu pembelajaran. Jadi kita pilih 38, selebihnya tu contoh minggu pentaksiran, minggu sukan, minggu aktiviti kurikular. Jadi dalam tempoh 38 minggu setahun, masing-masing panitia merancang pengajaran tahunan berdasarkan DSKP, DSKP dan juga kandungan asas kurikulum yang ada dalam DSKP masing-masing. Daripada rancangan tahunan kita ambil jadikan rancangan harian. Dan DSKP itu merupakan kitab kita. Kalau dulu DSKP kita print tau, tebal. Learning kita boleh guna QR code, QR simpan dalam telefon ke ataupun di mana-mana yang mudah kita capai. Kalau ikutkan KPM, setiap kali kita masuk kelas yang pertama wajib bawa di SKP. Kalau dulu di SKP itu print, ni boleh scan guna QR. Dan yang penting RPH tu lah. Dalam RPH awak ada belajar dalam RPH? Ada perkembangan ke? Tapi macam kita berada di sekolah, tak adalah panjang seperti guru praktik. Tetapi dalam RPH guru mesti ada jugalah seidusi. Seidusi itu sebab kita nak fokus kepada tajuk apa kita nak belajar itu. Dan yang penting kita terapkan elemen kemahiran berfikir alas tinggi dan juga elemen TEK 21. Dan sebelum ni ada guru pelatih daripada UUM, Open University dan juga UKM. Dia buat RPH tapi kadang-kadang dia tak ada panduan yang khusus. Saya kata untuk awak nak mengajar, nak buat perkembangan pengajaran, awak beli RPH. RPH awak beli itu comel juga. Dia ada langkah-langkah dan juga dia masuk lalu. Aktiviti ini merujuk kepada PAK 21. Aktiviti ini merujuk kepada aras penyoalan kibat. Jadi dalam satu pengajaran tu kita mengadapkan semua elemen tu lah. Sama ada masa kita mengajar ataupun masa kita bagi soalan kepada murid. Okey, jadi pernah dengar ada PBD, pentaksiran berasaskan sekolah. Siapa boleh bagi tahu sedikit mengenai PBD? Sedikit saja. Apa yang awak faham tentang PBD? Okey, pentaksiran bilik darjah ni dilaksanakan berterusan. Kalau kita harus katalah kita ambil 38 minggu. Daripada minggu pertama sampailah ke minggu ke-38, cara kita nak mentaksir murid kita tu sama ada yang pertama melalui lisan. Jangan-jangan kita tanya. Yang kedua, secara kita bagi latihan kita, ataupun kalau untuk mata pelajaran sains, eksperimen, kerja khusus, buku skrap. Okey, bila awak nak bagi
nak nilai, nak taksir murid tadi, yang pertama awak kena buka balik kitab awak tadi yang saya sebut tadi di SKP dekat standard prestasi. Dekat standard prestasi dia ada 1 hingga 6, merujuk kepada TP1 apa, TP2 apa hingga ke TP6. Jadi bila kita rasa kita nak buat pentaksiran hari itu, buka balik di SKP, kita nak taksir di mana, di TP berapa, di TP 3, standard prestasi 3, TP 3 berapa dia. Sebab tu di SKP tu kita dan dia sudah ada huraian. Okey, jadi tadi saya kata secara lisan, lepas tu hijau dari kelas, hijau rumuh, eksperimen, dan satu lagi ialah kita panggil pentaksiran bertulis. Okey, macam law ni mana-mana sekolah lah. Okey, dari bulan 1 sampai ke bulan 5, ujung bulan 5 tu kita buat pentaksiran bertulis. Pentaksiran bertulis ni kita ada markah lah, tapi kita akan maklumkan kepada ibu bapa pentaksiran, bukan periksa, bukan ujian, pentaksiran bertulis. Jadi bila kita buat pentaksiran bertulis, contoh kalau kita belajar sains, kita ambil balik daripada topik 1 sampailah topik 5 contoh. Kita pun pilih soalan yang sesuai, bagi kepada murid, kemudian dapat markah daripada bulan 1 tu kan, daripada topik tadi kita ada TP berapa, kita buat pertimbangan profesional. Okey, murid ni baru ni dia okey 4, 5, lepas tu bila buat pentaksiran bertulis dapat, kadang dapat 80. Kita pun overall kan semua tu atas murid ni. Last kali kita bagi TP 4 lah katakan. Jadi untuk PBD kita akan key in dalam sistem 2 kali setahun, sekali bulan 6, sekali lagi bulan 11. Dan selepas kita key in untuk semua mata pelajaran, yang kita ambil satu keputusan, dan keputusan tersebut wajib diberikan kepada ibu bapa. Sebab masa konsultasi dengan ibu bapa tu kita tengok puan, anak puan ni TP3 TPN ni, jadi saya nak untuk pentaksiran untuk PBD yang kedua nanti, saya nak biar anak puan ni dapat capai TP5. Lepas tu macam subjek lain pula yang itu juga. Jadi tujuan kita panggil ibu bapa, kita serahkan laporan PBD itu, kita nak bagi tahu perkembangan murid. Okey, semasa kita serah pelaporan PBD, kita juga ada satu serahan pelaporan segak dengan segak. Okey, segak pun wajib diserahkan kepada ibu bapa. Okey, waktu memang dalam PAJSK tapi di bawah kurikulum. Bagi mata pelajaran PJ kita ada ujian BMI 5 hingga 9 tahun untuk murid prasekolah 5, 6, lepas tu tahun 1, 2, 3. BMI ni hanya ukur tinggi timbang berat, dan untuk tahun 4, 5, 6 segak. Kedua-dua pelaporan itu wajib diserahkan kepada ibu bapa. Ada nak tanya apa lagi? Ya, Assalamualaikum puan. Saya Hana Najwa daripada IPT Campus Kota Baru. Jadi soalan saya berbunyi, berdasarkan analisis akademik dan pemantauan kurikulum sekolah, apakah jurang yang paling ketara antara hasrat dasar pendidikan semasa seperti PBD, TS25 dan dasar pendidikan digital dengan pelaksanaannya di sekolah ini? Dan bagaimanakah pihak
Yang nombor 1 tu adalah nombor 1 ke? Berdasarkan analisis akademik tu. Dasar pendidikan digital dengan pelaksanaan sekolah ini dan bagaimana pihak bertadbir mengenapasi jurang tersebut. Okey, berdasarkan analisis akademik. Biasanya analisis akademik ni ialah analisis PBB lah. Analisis PBB akhir kita akan tengok murid yang mana-mana mata pelajaran yang berada di TP1. Bila kita sebut TP1 dan 2 ni kita sebut BMTM, belum menguasai tahap minimum. Bila belum menguasai tahap minimum ni maksudnya kalau BM dia tak boleh baca, dia tak boleh menulis. Dan murid sekurang-kurangnya mesti dapat TP3, 4, 5 dan 6. Okey, biasanya mata pelajaran kelas BM, matematik, sains, bahasa Inggeris kita akan buat program intervensi. Kita akan kesan, okey, untuk mata pelajaran bahasa Melayu tahun 1 berapa ramai TP1 2, tahun 2 berapa ramai TP1 dan 2, tahun 3 berapa ramai, dan kita buat program intervensi. Kalau BM kita panggil perkuliahan lah. Sebab kita sebenarnya ada program perkuliahan khas. Sekolah kita dalam perkuliahan khas, tetapi hak ni hak khusus daripada unit kurikulum yang mengesan BMTM ni selepas kita buat analisa PBD. Dan analisa dan bila ada bila kita mengesan katalah sejumlah dan agak ramai murid belum menguasai tahap minimum ni, kita buat kelas. Okey, biasanya kalau kelas ni kita buat pada waktu pagi lah, waktu pagi ataupun waktu selepas PDP. Biasanya untuk memudahkan ataupun untuk menarik minat murid, kita menggunakan video pembelajaran. Kita gunakan edit digital lah, video pembelajaran. Kita buka TV, kemudian sebab lari senang, buka YouTube, cari je video pembelajaran yang sesuai untuk mata pelajaran BM, mata pelajaran matematik. Dan setiap program yang kita laksanakan, kita akan tengok keberkesanan dia. Katakan 3 bulan pertama kita buat, okey, kita buat, lepas tu kita buat ujian saringan dah, sejauh mana murid kita lepas ataupun capai program yang kita laksanakan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, jadi untuk soalan nombor 3, saya ingin bertanya, bagaimanakah dapatan daripada pencerahan PDP semakan dokumen kurikulum dan analisis pentaksiran digunakan oleh pihak pentadbiran untuk merancang intervensi akademik di peringkat sekolah? Okey, bagaimanakah dapatan daripada pencerahan PDP semakan dokumen kurikulum dan analisis pentaksiran? Okey, untuk pengetahuan semua guru pelatih, semua guru yang mengajar mesti sediakan, dulu dia panggil rekod transit, dia berubah-ubah benda yang sama, dan ini kita panggil rekod perkembangan murid. Okey, daripada contoh kalau saya pergi mencerap cikgu lah untuk mata pelajaran adalah bahasa Melayu, saya akan minta rekod perkembangan murid. Sebab tadi kan awak sebut kita buat pentaksiran ikut topik. Mana kita nak letak TV tu? Di rekod perkembangan murid. Rekod perkembangan murid untuk semua mata pelajaran.
Kalau cikgu tu ngajar BM, ngajar PJ, ngajar muzik, tiga-tiga tu mesti ada rekod perkembangan yang berlainan, ikut kelas masing-masing, ikut subjek. Jadi daripada rekod perkembangan tu, kemudian daripada analisa PBD, kita dapat maklumat mengenai data murid tu lah. Daripada rekod perkembangan, daripada rekod PBD, itu merupakan indikator kita nak membuat analisis. Lepas tu daripada situlah kita merancang intervensi akademik saya bayar tadi. Okey, contoh saya ambil seorang cikgu, dia hantar rekod perkembangan murid BM. Saya pun tengok, ramai ni, TV 1 dan 2 tak lepas ni. Cikgu rasa segan. Apa yang perlu cikgu buat? Intervensi lah ke? Intervensi macam mana rancang, intervensi macam mana budak ni daripada TV 1, 2 nak dapat TV 3, 4. Ikut kreativiti cikgu tu lah. Kalau BM macam mana, ambil semula buku bacalah sayang ke, cari bahan-bahan pembelajaran dalam YouTube ke. Sekarang ni banyak kaedah lah. Kalau BM kita boleh beli saja mana-mana BBM. Sebab murid ni kalau kita guna buku saja dia tak minat. Saya pernah beli BBM daripada seorang cikgu di KL tu 100 lebih. Dia ada kita beli tepek-tepek, boleh pusing-pusing, boleh bukit. Sebab kalau kata modul saja, nulis warna tak menarik. Jadi murid-murid ni dia aktif kan. Jadi kita sebagai guru kena bijak merancanglah macam mana kaedah dan strategi nak menarik minat murid, terutamanya untuk program intervensi. Ada lagi soalan? Saya Ibrahim dari IBG Kampus Kota Baru. Okey, jadi seperti yang Puan cakap tadi tadi, yang pentaksiran kita ajar ni adalah satu bentuk pentaksiran berterusan yang penting lah. Jadi soalannya, apakah cabaran paling signifikan yang kena pasti oleh pentadbiran dalam memastikan pelaksanaan pentaksiran belajar ataupun PBD secara konsisten dan berkualiti oleh semua guru di sekolah? Terima kasih. Okey, Cabarannya bila dalam satu-satu kelas tu bilangan murid terlalu ramai. Jadi bila bilangan terlalu ramai, kita sebagai guru mengambil masa yang lama lah. Kalau masa 1 jam, saya rasa kita tak sempat nak membuat pentaksiran kepada 37 orang murid. Itu ialah salah satu kata cabaran lah. Sebagai guru kita kena merancang lah. Kalau kata saya BM ada katalah 10 masa dah. Jadi untuk seminggu tu kita rancang lalu dah. Hari ni organ, esok 7 organ. Kita nak membuat pentaksiran kepada murid kita. Kemudian kadang-kadang cikgu kita ni cabaran dia sibuk di SKP. Sebab bila kita nak bagi TV kepada murid, kita kena tengok gambar standard prestasi. Jadi rujuk standard prestasi. Macam cikgu tu boleh dia tak tahu pengajar. Kalau semua saya jangan tembok-tembok, buka di SKP, tak bawa buka lah QR code. Sebab tu kita kena rancang boleh bila kita nak buat pentaksiran. Kalau kata buat mas 1 jam 20 minit tak sempat untuk 38 orang murid, kita buatlah 3 kali.
tekanan dia masa terhad, dan kadang-kadang proses merekod juga mengambil masa cikgu. Itulah. Ada lagi soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aisyah binti Nabi, juga daripada IPG Campus Kota Baru. Pertama sekali saya nak minta maaf sebab soalan yang saya akan tanya ni tak ada dalam list, tapi saya harap kau boleh jawab. Bagaimana puan ada mention tadi, puan juga menggalakkan inovatif dalam kalangan guru. Jadi apa inisiatif puan untuk menggalakkan kepada guru? Okey, inovasi. Masa awal tahun, mesyuarat panitia lah, utamanya panitia matematik, sains, RPP, kita sebelum panitia tu membentang perancangan tahunan, saya siap goyak awal-awal 3 panitia ni rancang program ke arah STEM. STEM ni dia lebih kepada inovasi, tapi alhamdulillah saya bagi sekolah ni STEM memang kita boleh nampak lah inovasi yang melibatkan murid buat dalam mata pelajaran matematik, sains dan juga RPT. Kalau awak masuk bilik sains tu boleh tengoklah bahan-bahan inovasi yang cikgu kita guide murid macam mana nak menghasilkan inovasi. Dan sekolah kita ada banyak rekod-rekod cemerlang inovasi. Maksudnya sekolah ni memang sehuda dengan inovasi. Kalau nak tahu lebih lanjut, guru-guru pelatih boleh jumpa Sebaiz dengan Cikgu Nur Hikmah, Cikgu STEM. Dia banyak bahan. Awak boleh minta apa-apa bahan daripada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulaika daripada IPG Kampus Perempuan Melayu. Soalan saya berfokus kepada prasekolah. Seperti yang cikgu tahu, kurikulum prasekolah 2026 memberi penekanan terhadap aspek kefasihan digital dan pembentukan karakter. Jadi apakah bentuk sokongan yang telah diberikan oleh pihak sekolah sendiri untuk membantu kanak-kanak ini mencapai kefasihan digital? Okey, prasekolah ni seperti yang kita sedia maklum, ada murid yang umur 5 tahun dan 6 tahun. Tetapi dalam era digital ni, kita perlu seiring untuk menerapkan pembelajaran digital. Jadi pada bulan lepas, guru prasekolah mengirimkan kepada saya, dia kata PKP, ada seorang parent tu bagi peranti, bagi tablet kepada sekolah, kepada peran. Lepas tu hak bagusnya cikgu peran ni buka dalam grup ibu bapa, siapa ada lagi nak menyumbangkan tablet. Dan alhamdulillah dapatannya ramai ibu bapa yang menyumbang dalam bentuk duit lah. Dan setakat ni saya rasa banyak jugalah tablet tu berada di prasekolah dan telah digunakan sebagai peranti lah untuk pembelajaran. Biasanya kalau prasekolah pun memang guna video pembelajaran jugalah. Buka peranti tu, tapi macam peranti ni dia banyak kegunaan tau. Sebab masa sekolah lama saya guna Chromebook
Chromebook ni kita pergi hot second je. Okey, Chromebook ni ada hot budak boleh tulis dengan tangan situ ke. Jadi saya buat gini. Setiap contoh kalau ada 15 orang murid pemulihan, kita tagging siap-siap dari Chromebook tu. Lepas tu kita guna Google Classroom. Melalui Google Classroom, cikgu hantar video pembelajaran. Jadi dia buka je. Kita buat shortcut asyik dia buka je video pembelajaran. Katalah membatang suku kata kereta. Jadi dia ulang benda tu. Maksudnya amat memudahkan kita lah untuk mengajar dan menarik, efektif tak? Sama dengan Pra tadi, saya sukalah bila Cikgu Pra bagi tentang saya tentang penggunaan tablet di Pra Sekolah Pestari, Permata Pestari. Kita telah melaksanakan. Siapa daripada IPG Batu Lintang? Awak daripada sana ke? Saya dah. Daripada Sarawak? Saya pergi. Saya dari ni. Aku tempat ni lah. Apa ni, ketua unit HEP ni kawan saya, Dr. Elizo. Kawan saya, sebab saya dulu pun RPG maktab perguruan Batu Lintang juga. Saya satu kelas dengan Dr. Elizo. Ada juga anak buah dia sini. Dr. Elizo tu daripada maktab dia belajar, disambung belajar, ambil doktor Mustafa, boleh jadi pensyarah. Dan sekarang berjawatan lah, ketua unit dah, ketua unit HEP dia. Okey, ada pertanyaan lagi? Saya pun pernah logat cukup ni. Tak apa, kalau perlu kita sambung. Kalau kat sini pun boleh juga. Okey, Sam. Nak tanya sudah dapat poin. Mereka menjelaskan inisiatif pihak sekolah bagi memastikan pembentukan karakter kanak-kanak ini dapat dilaksanakan pada tingkat prasekolah. Pendidikan karakter ni kita boleh terapkan dalam PDP, dalam pengajaran dan pembelajaran. Contohnya kita terapkan yang murni, yang boleh kita buat, yang kita boleh laksanakan setiap hari. Contohnya budaya bagi salam, hormat menghormati, kebersihan. Itu merupakan asas nilai-nilai murni yang membentuk karakter yang karakter baik, nilai murni yang baik. Mungkin umur dia tak rajin jaga kebersihan. Mari sekolah, tengok sampah, buang dalam tong sampah. Tengok cikgu, bagi salam. Itu sudah membentuk karakter yang baik, karakter yang positif. Kita panggil pembudayaan, membudayakan amalan-amalan murni. Kita terapkan dalam masa PDP. Banyak kaedah-kaedah lain yang kita boleh buat. Dan kalau kita buat semua, insya-Allah murid kita berkarakter yang positif. Dan mungkin kita boleh kembangkan lagi, kita buat program pembangunan karakter. Contoh murid prihatin, sahabat cilik, kita buat program gotong royong, simple. Buat gotong royong, bersih sini, bersih. Kenapa kita kena bersih kawasan sekitar kita royak lah. Kalau di sekolah kita bersih, rumah pun kita bersih juga. Jadi dengan dirinya membentuk karakter yang positif. Okey, itu saja. Itu saja soalan daripada kami.
kami ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Puan Rahaidi kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab soalan-soalan tugasan yang diberikan kepada kami. Okay, Terima kasih kembali daripada saya. Kalau ada apa-apa boleh jumpa saya. Cuma kadang-kadang saya ataupun mana-mana fikir-fikir mana cikgu dia agak logat sikit. Kalau kata duk tengok hijau tu kena mungkin kata saya tengok hijau kena mari semula sebab kita ni tekankan masa lah. Okey, itu saja buat saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.